apa yang akak perasan benda tu tak nak. Selama ni akak pernah tak Iva kan? Tengah. Banyak juga barang kita laku sebab rak kosong-kosong. Tapi di atas nama Allah, akak bagi tahu you all lah, akak sikit pun tak pernah menuduh you all. Jadi bila akak tahu benda ni memang sangat menyakitkan hati. You all tahu kan macam mana akak balik kali you all. Tergamak lah, akak kata tergamak lah you all. Sekarang ni you all nak buat macam mana? Benda ni belum separuh lagi pada kira ya, dah dekat 100,000. Ini bukan benda main-main. Ini bukan jenayah RM1, RM2, RM1,000, RM2,000. Kalau RM1,000, RM2,000 akan maafkan. Ini jenayah sampai akak tutup kedai kau. Bisnes ni 10 tahun tau. Tapi you all bagi akak. You all bagi sen tu 100, 200. Yang lain tu you all key in di tepi. Even di depan akak you all buat macam tu. Okey, customer bayar. Akak cakap kenapa you all tak key in? Sekejap lagi key in. Sekejap lagi key in. Umay boleh buat macam tu depan kak. Nanti sekarang kelang kabut. Kejap lagi ni file dalam ni. Oh yang time rosak komputer medan tengah apa tu ada? Tak. Benda ni melibatkan ratus ribu. Memang you all buat. Siapa yang buat banyak akak tak tahu. Tapi memang both of you terlibat. Akak ada dua je. Akak tak tahu macam mana husband akak nak buat solution. Ada je macam mana. Akak tak tahu macam mana akak punya solution nanti apa. Cuma akak fikir macam ni. You nak selesai baik, you bayar. Benda ni menyakitkan akak tau. Bisnes 10 tahun tau. Bisnes 10 tahun. Masa akak cakap dengan you all bisnes nak tutup, akak nangis tau. Tapi you all buat macam tak ada apa-apa. You all tak salah. Satu, you all bayar semua. Satu lagi, you all masuk penjara. Akak akan pastikan you all masuk penjara kalau you all tak bayar. Akak memang manusia yang kesian orang tau. Tapi sampai bisnes ni tutup, you all ingat bisnes ni akak tak jadi husband Akak bina daripada kecil-kecil tau. Senang-senang you all buat macam ni. Sebenarnya akak tak perlu pindah pun dari situ. Bila pindah dari situ, memang tahu bisnes ni lingkup. Tak ada customer datang tau. Pernah saya akak buat jahat pada you all? Kalau Umay kata Umay mula bulan 3, sebelum tu memang Iva punya kerja. Nilai ni banyak Iva. Benda ni banyak Iva. Masa tu saya sampai tak ada